You ada IC. Saya cakap saya ada lesen. Kamu siapa? Saya tak tahu. Ini yang saya cakap. Apa saya cakap? Itu saja saya cakap. Dia cakap saja. Kita cakap Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Rakaman tular insiden orang awam bertembung dengan warga asing di Selayang baru-baru ini mencetuskan ledakan kemarahan rakyat Malaysia yang sudah lama membaru. Mana tidaknya apabila seorang lelaki yang jelas berpaksikan logat warga asing bukan sahaja memandu kenderaan tempatan dengan bebas, malah selamba mengeluarkan dompet berisi dokumen pengenalan diri serta lesen memandu lengkap di hadapan orang ramai. Pemandangan luar biasa ini serta-merta membuka mata dan menimbulkan persoalan paling panas di seluruh pelosok negara. Dari mana dan melalui pintu belakang mana dokumen keramat ini berjaya diperolehi. Isu lambakan pelarian dan pendatang asing tanpa izin di negara kita kini bukan lagi sekadar isu keselamatan pinggiran atau sekadar pemandangan biasa di pasar borong. Ia sudah beralih menjadi ancaman kedaulatan dan integriti undang-undang negara yang semakin membimbangkan. Rakyat melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana warga asing yang awalnya datang atas tiket pelarian atau bekerja sementara perlahan bertapak kukuh membina komuniti tertutup, berniaga secara haram dan kini mula memegang dokumen yang menyerupai pengenalan diri rasmi warga negara. Lagi lama mereka dibiarkan bebas tanpa kawalan tegas, lagi berani mereka mencabar sistem perundangan tanah air. Di sinilah rakyat berhak melepaskan amarah dan menuntut penjelasan tanpa sebarang kompromi daripada pihak kerajaan, khususnya Jabatan Pendaftaran Negara dan agensi penguatkuasaan berkaitan. JPN wajib tampil ke hadapan dan memberikan pengesahan tuntas adakah dokumen yang dipegang itu kad pengenalan palsu, keluaran sindiket jalanan atau kad pengenalan tulen yang dibocorkan oleh pengkhianat negara dari dalam. Rakyat tidak mahu lagi mendengar kenyataan umum atau alasan basi di meja perundingan. Setiap kad yang berlega di tangan orang yang meragukan mesti disiasat terus ke akar umbi, disema pangkalan datanya dan didedahkan secara telus kepada umum. Kerajaan tidak boleh lagi bersikap sambil lewa atau berlagak tenang seolah-olah tiada apa yang berlaku di bawah. Jangan sesekali tunggu rakyat terpaksa turun di jalanan bertindak sendiri menjadi penguatkuasa tidak rasmi semata-mata kerana mereka sudah hilang sabar melihat tanah tumpah darah mereka dipermainkan. Kad pengenalan Malaysia bukan barangan jualan di pasar malam yang boleh dibeli dengan wang ringgit dan ia bukan hadiah percuma kepada mereka yang sengaja menyusup masuk mengambil kesempatan atas budi bicara negara ini. Pihak berkuasa dan agensi keselamatan mesti bangun daripada lena dan sedar bahawa setiap kelemahan kawalan di pintu masuk serta kelemahan pemantauan di kawasan panas seperti Selayang sedang mengancam hak anak bangsa pada masa hadapan. Sudah tiba masanya tindakan pembersihan bersepadu dilaksanakan secara menyeluruh tanpa pilih bulu dan rasa takut. Tangkap sindiket pemalsuan, heret tali barut yang menjual dokumen negara ke muka pengadilan dan pulangkan semula rasa selamat serta keadilan kepada rakyat Malaysia yang taat pada undang-undang. Kedaulatan negara ini tidak ternilai dan jangan sesekali biarkan ia tergadai di tangan mereka yang tidak berhak. Ni budak rainya ni. Budak rainya. Anak pergi mampus. Keluar dulu. Keluar. Kunci pegang je bang. Kunci pegang. Kita bukan ambil kereta dia. Pegang je kunci. Kita bukan ambil kereta dia. Dia nak tanya. Tunjuklah. Mana lesen pergi mampus. Tak apa orang mana? Orang mana? Anak dia kahwin? Kahwin Melayu? Siapa ni? Oh, saya diabetes. Tadi hantar macam ni. Tadi hantar macam ni kan? Tadi action lah. Tak ada lah. Dia pergi siku 12 hantar. Saya tak ada apa. Saya cakap ini anak saya. You ada IC. Saya cakap saya ada lesen. Kamu siapa? Saya tak tahu. Ini yang saya cakap. Apa saya cakap? Itu saja saya cakap. Dia cakap saja. Kita cakap you jangan. Kita cakap you diam saja. Nah, dia bila dia minta IC, saya cakap you siapa? Ada polis kan itu kan kalau tunjuk. Jadi cakap apa you tak mau tunjuk tak pegang polis. Cakap apa I tak mau pegang. Kalau tengok saja pasal you sekarang guna jalan Malaysia. I orang Malaysia. Malaysia dah. Semua saya ada. Yang aktif. Tengok Semua ada. Ini semua ada. Ini apa? Oi, dapat IC dah, IC. Dia ada dahsyat. Dia bini. Komplit Cukuplah dia kahwin dengan orang Malaysia untunglah. Ini IC. Senang ini IC ada lesen ah. Ini betul ke tak ni? Weh, komplit. Ni lesen. Layang ni apa? Komplit. Tipu aku pijak. Hang dengar ni pergi elok. Ini Tipu aku pijak. Testing kan? Tipu aku pijak. Ini orang semua komplit tu. Macam mana you boleh dapat IC? Bagi tahu macam mana itu jalan, macam mana itu lorong, you boleh dapat IC. Dia dapat IC kan? Dapat lesen semua. Semua pergi JPJ lah. Ni apa? Ni banyak lah. JPJ. Weh, banyak kad. Aduh, ini kad apa ni? Ni aku nak tanya hal lagi sekali. Ui. Aku marah sebab apa? Oh, Wait. Mana saya tahu.
Weh, dia minta Dia minta license. Dia dapat kelebihan ni. Dia minta license, saya cakap kamu, saya tak hak dah tanya. Cakap sama dia. You jangan cakap sama Saya saya. tanya kamu, Tengok aku. Macam mana hang cakap dengan aku tadi? kamu polis dah. Saya tanya. Betul-betul saja, kamu Apa polis hak hang dah. tanya aku? Oh, you labelkan kita orang macam tu. Apa yang punya hak? Tak boleh tanya macam tu ah. Memang. Kita orang bukan mau tangkap. Kita bukan mau tangkap. Dia apa isu kemana ni? Isu dia macam ni. Ah, Saya apa isu? datang, saya tanya dia nak pergi mana. Dia cakap dia nak balik. Okey. Saya tanya, saya tengok tadi ni nak backup kau. Tak, masalah isu dia sekali. Isu dia sekali. Dia kurang ajak orang lain. Dia pun ajak aku. Dia pun ni ajak aku. Tu dah. Aku tak marah dia nak risau. Tu orang lain punya kerja dah. Aku marah dia ajak aku ni. Wah punya brother datang. Weh, brother kau datang. Weh, Itu dalam ni ke? wah punya brother ada. Hang bagi ada hormat boleh tak? Hang tahu dia duduk mana? Anak orang Malaysia ajak sama Malaysia pun kena. Hang tak ikut. Kalau hang tak pergi baca, apa ajak kena hanya kecil kita nak jadi orang Malaysia. Ah, itu. Aku tak perlu pada hang tak kena. Aku ajak kena. Hang tak tanya hang. Saya agensi saya Angkatan Pertahanan Orang Malaysia menyelaras perniagaan jalan kawasan ni. Tapi saya jangan pergi, saya base dekat kerja jalan kota. Saya base dekat tol. Jadi saya berkomunikasi dengan Ya ke? kawasan ni. Betul ke dia cerita? Ada apa saya tak banyak sikit saya kata tahu lah. Jadi baru-baru ni Betul ke dia cakap ni, abang ni baca video ni cakap betul ke dia punya laras perniagaan sini. ada isu. Macam mana? Macam mana nak buat? Segala noda desa kuasa bukan